anak tak nak dengar cakap, suami pula baran, makin jauh hati. Macam mana cara nak menundukkan suami ataupun anak-anak serta melembutkan hati mereka supaya mereka jadi kasih dan sayang kepada hangpa. Petua ni telah pun digunakan oleh orang lama-lama. Macam mana nak tundukkan orang yang kita kasihi dengan cara yang paling mudah, hanya menggunakan beras saja. Ketika hangpa baru balik beli beras, cuba ambil semangkuk beras yang belum dimasak lagi, bacakan ayat ini pada beras tersebut. Surah Fatihah sekali, selawat Ummi 3 kali, baca ayatul kursi sekali. Kemudian dibacakan doa Nabi Musa dalam surah Toha ayat 25 hingga 28. Zikir Ya Latif sebanyak 44 kali. Ketika membacanya, ditiupkan perlahan-lahan ke dalam ibu beras ni sambil diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, lembutkan hati si fulan bin si fulan. Ibu beras yang telah diruqyah ini boleh dicampurkan dalam tong beras yang lebih besar. Dia akan lebih tertuju kepada si fulan ataupun nama yang kita sebutkan tadi. Kalau kata suami, isteri, anak-anak nak makan pun tak ada masalah. Orang yang memakan ibu beras yang telah hangpa masak dan telah hangpa buat ni, dia akan rasa bertambah lembut dan dia mudah kasih kepada hangpa, dan dia juga akan mudah menurut kata-kata hangpa. Sebelum video ni hilang, hangpa jangan lupa save video ni dulu. Jangan lupa like, komen dan share kat orang yang sama. Macam mana cara nak tundukkan pasangan ataupun nak tundukkan anak-anak hanya menggunakan ibu beras yang telah dimasak. So, jangan lupa komen tu.